Ah, namanya apa? Ada berapa wujud? Ada berapa wujud? 6 wujud. Jadi heksagon. Heksagon dia, ejaan dia adalah begini. Soalan B. 10% diskaun. Kalau diskaun nanti kena buat apa? Tolak. So, 10% darab 300. C. Nanti tolak. Okey, C. Jadual di bawah menunjukkan peruntukan masa pembelajaran IRIS secara seminggu untuk mata pelajaran matematik dan bahasa Melayu. Okey. Nyatakan nisbah peruntukan masa untuk mata pelajaran matematik kepada masa pelajaran Melayu dan matematik. Dia nak nisbah matematik dan tu maksudnya apa? Tambah UN tambah math. Soalan ini senang. Soalan D. Perpustakaan awam, rumah Iris, sekolah. Jarak dari rumah Iris ke perpustakaan ialah 1.8 kali dari rumahnya ke sekolah. 1.8 kali maksudnya apa? Jarak 8.5, jarak 1.5. Lepas tu baca lagi. Hitungkan jarak perpustakaan awam ke sekolah. Lepas korang dapat jawapan ni, nak buat apa? Tambah. Jadi buat C. Jadi buat C. Hakilah buat C. Hani buat C. Nah, yang lain tolonglah. Kita buat C. Yang nombor 2 kita C. Simpan. Tolong jangan buat mulai. Tolong tengok. Empat belas saya jumlah dia. 14. Ha? 1.8. Kita apa ni? Jarak 1.8.
Ni. Tumpuan. Salah. Salah. Si wajib jawab mak main. Dah pokok tu, lepas tu dah 30, dah lah lepas ni 30 kan. Lepas tu kena tolak kan. 300 tolak 30. Tambah lain. Bapa. Inna lillahi. Saya dah minta tak mati. Inna lillahi. Tambah yang sana. Mana kakak kat kau orang lagi tolak. Jangan melawan. Melawan. Kita rekod ni, tengok-tengok. Salah kau orang pula. Apa makan mek tu tahun cikgu salah. Saya salah, cikgu salah. Kau melawan. Tak baik tau. Okey. Dia tak susah pun, tapi fikir habis. Jangan fikir subscribe. Okey? Okey. Dah, banyak buat soalan baru pula. Tinggal lagi balance. Saya mau. Dah, bagi orang. KM tak ada. Tu tak ada Ada KM. kau tu buat? Sayang. Kedek sayang. RM. RM. KM. Marah. Tak betul lah. Dia cakap benda betul. Nanti salah untuk periksa kan rugi. Mana RM? RM. Dia siap masuk bilik mandi pun sudah banyak kali dah. Saya waktu sampai mandi. Taklah masa arwah upah, arwah masa. Itu ramai sangat tangan nak nikah. Tangan ni tak lepas. Kita lelaki boleh mandikan mak kita. Kalau mak macam lelaki. Tapi bapak saudara. Tengok macam jenazah lelaki. Terima solat tak penting. Sebab tu orang yang meninggal kita kena berusaha cepat mungkin. Kau pastinya kau. Apa lah? Pastinya apa? Apa dia? Kalau solat karat pinggan. Pinggan. Apa boleh? Kalau kau pandai, boleh pandai. Tadi tengok doa jenazahnya.
Allah Akbar, Allah Akbar tahu dah tu. Dalam Berapa kali? empat. Sekarang ada banyak kan? Lepas tu, dua yang tu baru boleh baca. Saya lah baca surat sejadah tak payah. Surah Yasin. Lepas tu saya dah Kalau baca. bacakan surah Yasin masa solat jenazah, jenazah tu bangun terus. Kejut. Weh, cepat-cepat sikit. Lari-lari. Aku nak pergi ni. Oh. Betul lah. Macam nak kena hantar ke rumah. Hantar ke rumah baru cepat mungkin. Waktu balik sekolah, saya tu tanya kawan, nak main bola, bola tak ada. Apa sini bola? Cari jenazah. Tak ada. Ha? Lepas tu tanya lah, mana ada jenazah hilang? Lepas tu tanya lah, apa kaitan dengan kata jenazah? Ada jenazah, orang meninggal. Jenazah tengah mandi waktu tu. Jenazah. Saya pernah tengok gaya jenazah tak muat tutup. Masa jenazah tu panjang. Jenazah tengah mandi. Tengah mandi. Ha. Oh, banyak. Ha, kita pula. Okey.
Okey. Mungkin kita tengok dulu soalan C tu. Yang ni nanti kita suruh orang sambung lah. Okey, tengok soalan C. Peserta penduduk Taman Bahagia telah menerima 100 kotak risalah. Okey. Dalam 100 kotak mesti ada berapa live, tapi kita tak tahu berapa live tu. Tahu. Okey. 0.068 juta helai risalah telah diedarkan kepada orang ramai. Persatuan itu masih ada baki 20 kotak risalah. Kalau dia kata dia ada baki, maksudnya kita kena tolak. Apa yang korang perlu buat sekarang ini, 80 kotak tu sama dengan berapa juta helai? Kita bagi pada soalan. Soalannya antaranya 0.068 juta helai telah diedarkan kepada orang ramai. Yang telah diedarkan adalah 80 kotak. So, 80 kotak sama dengan sifar populasi sifar 68 juta. Dia nak cari apa? Berapakah jumlah risalah? Jumlah risalah tadi berapa kotak? 100 kotak. Kena tengok dapat apa? Semua soalan ni ada tambahan. Kena buka. Lepas tu baru kita buat selection. Ni buat apa? Okey, C. Encik Kamal tinggal di Taman Bahagia. Dia berada di Bandar X untuk menghadiri satu seminar. Waktu di Malaysia lebih awal dari waktu di Bandar X. Seminar itu tamat pukul 14.25 ikut waktu Bandar X. Pukul berapakah di Malaysia apabila seminar itu tamat? Tambah 2 tu maksudnya lambat. Kalau cepat, kata kita pukul 8, dia pukul 10. 2 jam lah beza. Kita cepatlah. Kita pukul 10 kan kita pukul 8? Cepat. Siapa cepat? 10 lah cepat. Dia lambat. Dia baru pukul 8. So, dalam kes ni, waktu dia nanti 2 jam lebih awal dari Bandar X. Nah. Ya, kita cek dulu. Ha, 2 jam lebih awal maksudnya tambahlah kan, itu je. So 2 jam lebih awal kena cari 14 25 tambah 2 dan dia nak jawapan dalam sistem 12 jam. Okey. Kalian yang satu apa ni? Sofia ni duit. Dia siap buat C. Ya. C. Tak senang lah tu. Tu orang. Nah.
Itu kita kira markah dia besar weh. Bukan dapat itu dia macam masa dari tadi. Tunjuklah tu jumlah berapa? 20 tu jumlah berapa? 160. 160 kan? 20 per 100 contoh warna emas. 20 per 160 darab 360. Nanti dia tunjuk. Itu susu kau perlu buat. Satu yang berubah sama ada 80. Dari remaja 40 per 160 darab 360. Boleh lah, itu tak boleh tentu je. Dia korang tak boleh jawapan jatuh ke langit. Tak boleh. Tak silap. Tentu. Ni. Boleh? Boleh. Tapi yang ni nak cari ni tak payah buat lagi lah. Tak boleh. Apa dia? Kita hidup. Tapi kita tak tahu. Mana apa? Kita rasa. Asal itu. Eh, apa itu? Tengok. Ya. Pukul 8. Barang. Tambah 20. 68,000 tambah 20. Sampai. Orang kaya, orang boros. Oh, dapat 64 sampai 22. 68 lah, 64. 680 ya.
Tu je yang salah. Tu pun tak nampak. Okay. Lepas tu kita temukan kawan. Kita tak ada kawan-kawan yang tengok kat korang. Masa korang, masa belajar nampak. Kita tak nampak. Okay. Oh, baik. RM85. Oh, betul. Betul eh? Betul eh? Betul eh? Okay. Charlie. Nak banyak dengan kerja kan? Ambil. Okay, habis. Cek, jom. Pagi. Baik. Ah. Ya, dia dah tunjuk operasi tu dah betul. Tak ada profil tu. Kita dah 56 RM640. Masih berlayar. Salah cepat dia. Sudah masuk taman tadi. Boleh lebih. Sebab tu, okay. Kalau korang nampak sini ada kosong, kosong. Oh, dia saya dah. Tapi, Kita lagi bulan. contoh. Contoh jadi tak ada kosong. Tengok. Ada nombor sepuluh belakang. Belakang tu jadi kumpulan. Tak boleh. Orang terlibat. Faham? Ada jadi kumpulan, boleh potong. Ada jadi kumpulan, tak boleh potong. Macam ringgit lah. Sen tak boleh potong. Faham? Faham eh?